Elon Musk ramal, krisis kewangan besar bakal meletus pada 2025. Kalau betul jadi, ada 6 benda yang bakal jatuh nilai teruk. Soalan dia, duit you selamat ke tak? Yang pertama, cash, tunai. Orang ingat simpan duit dalam bank tu selamat. Tapi realitinya, inflasi dan kenaikan harga aset buat nilai duit makin kecil. Siapa simpan banyak cash, rugi paling banyak. Kedua, kereta, terutamanya kereta petrol. Nilai kereta jatuh makin laju sebab EV makin murah dan makin canggih. Masa depan kereta bukan lagi besi, tapi software. Kereta lama makin susah nak kekal nilai. Tiga, sijil akademik. Semakin ramai graduate sedar, sijil tak jamin kerja bagus. Syarikat hari ini lebih tengok skill dan keupayaan sebenar, bukan sekadar sijil. Keempat, barangan mewah. Luxury goods. Dulu, orang pakai barang mewah nak nampak status. Sekarang, ramai malu menunjuk. Masuk zaman, malu nak tunjuk mewah. Jualan luxury drop teruk. Dan kelima, pekerjaan tradisional. Banyak kerja biasa-biasa bakal lenyap. AI dah mula ambil alih kerja manusia. Kalau skill tak upgrade, risiko hilang kerja makin tinggi. Keenam, perniagaan kecil tradisional. Dulu buka kedai, ramai pelanggan. Sekarang, ramai beli online, guna delivery. Kedai fizikal makin kosong, sewa makin tinggi. Ramai bisnes kecil tak tahan. Kalau ramalan Elon Musk betul, 2025 bukan masa untuk duduk selesa. Kita kena buat 3 benda. Lindungi nilai duit. Belajar skill yang relevan. Cari sumber income yang tak bergantung pada kerja tradisional. Siapa mula bersedia sekarang, dia yang survive bila krisis datang.